Keselamatan dokumen-dokumen adalah menjadi tanggungjawab kepada semua anggota untuk menjaga supaya kebocoran maklumat dapat dikawal. Perintah Majlis Angkatan Tentera (PMAT). Perintah Angkatan Tentera (PAT). Panduan Peraturan Turus Angkatan Tentera T100. Perintah AM Panglima Armada (PAPA). Kerjaya, Latihan dan Peraturan Kenaikan Pangkat Pegawai TLDM MBR 1066 JL. 1. Kerjaya dan Latihan Laskar MBR 1066 JL 2. Peraturan Kenaikan Pangkat Laskar TLDM MBR 1006 JL 3. Operational Administration Instruction OAI. Federation Armed Forces Security Instruction FAFSI. Akta Angkatan Tentera 1972 Akta 72. Royal Malaysian Navy List of Written RMNLR. C. B. Charge Book, buku dan dokumen berkenaan semboyan, Signal Publication. My Tentera adalah satu dokumen yang mengandungi butir-butir tanda pengenalan terhadap seseorang anggota tentera tetap. Jika didapati rosak, hendaklah memberitahu pegawai bahagian melalui bintara bahagian untuk membuat penukaran. Jika hilang, hendaklah dilaporkan kepada polis, pegawai memerintah, pegawai bahagian melalui bintara bahagian. Kad pengenalan sementara akan dikeluarkan sementara menanti kad pengenalan yang baru. Batch C20 adalah satu dokumen yang mengandungi butir-butir tanda pengenalan terhadap seseorang anggota tentera PSSTLDM. Jika didapati rosak, hendaklah memberitahu pegawai bahagian melalui bintara bahagian untuk membuat penukaran. Jika hilang, hendaklah dilaporkan kepada polis, pegawai memerintah, pegawai bahagian melalui bintara bahagian. Kad pengenalan sementara akan dikeluarkan sementara menanti kad pengenalan yang baru. Batch C10 adalah satu dokumen yang mengandungi butir-butir tanda pengenalan terhadap seseorang anggota tentera tetap. Batch C10 adalah kad pengenalan sementara sebelum pertukaran kepada My Tentera dan juga kad pengenalan sementara bagi yang kehilangan My Tentera. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.